Anda pernah tak terfikir macam mana satu tempat atau seorang guru boleh ubah haluan hidup kita sampai bila-bila? Hari ni, jom kita patah balik ke Malaysia era 70-an. Kita selami kisah jatuh bangun seorang budak lelaki bernama Remy. Ya, dan inilah yang buat kisah Remy ni rasa dekat sangat dengan kita. Ini bukan cerita dongeng pasal hero yang tak pernah buat silap. Ini cerita pasal realiti, pasal jatuh, pasal bangkit balik dan pasal semangat yang tak putus-putus. Benda yang kita semua pernah rasa kan? Jom kita mulakan pengembaraan dia. Okey, kisah Remy ni bermula di satu dunia yang rasanya memang idaman setiap budak-budak lah. Dunia yang penuh dengan kebebasan, kawan-kawan dan macam-macam pengembaraan. Cuba anda bayangkan sekejap suasana kat Jalan Kurnia waktu tu. Pintu rumah tak pernah tutup, bau masakan jiran sebelah sampai ke rumah kita, suara budak-budak main kat luar tu riuh rendah, jiran-jiran semua dah macam keluarga sendiri. Inilah dunia yang membentuk zaman kanak-kanak Remy. Bagi Remy dengan geng dia, satu Jalan Kurnia tu dah macam taman permainan gergasi. Daripada lumba basikal sampai ke hujung padang golf, buat misi khas kutip bola golf terpakai untuk jual, sampaikan main acik nyorok atas bumbung rumah. Satu zaman kanak-kanak yang betul-betul bebas. Jauh beza dengan budak-budak sekarang kan? Tapi kan, semua yang seronok tu tak bertahan lama. Bila Remy masuk alam sekolah untuk pertama kalinya, dunianya terus berubah 180 darjah. Bayangkanlah perasaan budak umur 7 tahun melangkah masuk ke sekolah elit macam SYS ni. Dari hari pertama lagi dia dah rasa terasing. Rasa macam ikan kecil terdampar di darat. Semua benda nampak besar, nampak asing dan sangat-sangat menakutkan. Dan detik inilah memang perit. Bukan sebab dia buat salah besar, tapi cuma sebab buku teks dia habis stok kat kedai buku. Itu je. Terus kena rotan depan satu kelas. Sakit kat bahu tu satu hal, tapi yang paling sakit tu kat dalam hati. Parut dia dalam. Jadi, satu-satu pengalaman buruk ni bertukar jadi mimpi ngeri. Sekolah yang sepatutnya jadi tempat seronok untuk belajar dan berkawan, dah jadi tempat yang paling dia takut. Semangat dia nak belajar memang padam terus. Tapi, nasib baiklah, dalam keadaan macam ni, keluarga dia buat satu keputusan yang sangat penting. Satu keputusan yang betul-betul membuka lembaran baru dalam hidup Remy. Cuba tengok beza dua sekolah ni. Memang macam langit dengan bumi. Dari bangunan batu SYS yang nampak gah dan menakutkan, Remy pindah ke sekolah kampung yang serba sederhana, diperbuat daripada kayu tapi penuh dengan rasa mesra. Perubahan suasana inilah yang jadi titik tolak segalanya. Dekat sinilah, dekat sekolah baru ni, Remy mula jumpa balik diri dia. Dengan adanya cikgu-cikgu yang prihatin, kawan-kawan baru yang suportif, semangat dia yang dah lama hilang tu, perlahan-lahan hidup balik. Lepas tu kan, cikgu-cikgu kat situ lancarkan satu misi khas 5A. Tiba-tiba ada satu matlamat besar yang semua orang nak capai bersama-sama. Ini bukan lagi pasal Remy sorang-sorang, tapi pasal satu sekolah yang bersatu hati nak cipta sejarah. Semangat tu lain macam. Okey, untuk subjek yang paling ramai budak takut, matematik kan, muncul seorang cikgu yang sangat kreatif, Cikgu Kadir. Dia tak guna buku teks sangat. Sebaliknya, dia ajar kaedah kotak. Satu teknik yang simple tapi genius yang ubah subjek sifir darab ni jadi macam satu permainan. Cara Cikgu Kadir ni memang bijak. Mula-mula, dia pastikan semua orang hafal sifir asas. Lepas tu, dia tunjukkan cara visual guna kaedah kotak untuk nombor yang besar-besar. Dan yang paling best, dia jadikan latihan tu macam satu perlumbaan yang seronok. 3 langkah ni memang mengubah cara Remy dan kawan-kawan dia pandang matematik. Tapi pembelajaran Remy ni bukan setakat akademik je tau. Ada seorang lagi guru, Cikgu Kamarudin. Dia bagi satu nasihat yang betul-betul melekat kat hati Remy. Kalau kamu pandai, orang tak akan pandang kamu hina. Masa tu baru Remy faham. Ilmu ni bukan je untuk dapat markah, tapi untuk bina maruah diri. Jadi, apa hasilnya bila budak yang dulu takut-takut ni diletakkan kat tempat yang betul dengan bimbingan yang betul? Perubahan pada Remy ni memang luar biasa. Okey, jom kita ingat balik. Dulu kat SYS, dalam suasana yang menakutkan tu, kedudukan di dalam kelas ialah nombor 32 daripada 35 orang. Betul-betul kat bawah. Dan sekarang, tengok ni. Dekat sekolah baru dia, SKBG, dia melonjak ke nombor 5 dalam kelas. Satu lonjakan yang, memang menakjubkan. Semuanya sebab persekitaran dah berubah dan keyakinan diri dia dah kembali.
Bukan itu je. Ingat tak subjek geografi yang diajar oleh guru paling garang tu? Subjek yang dia paling takut? Dia bukan setakat lulus, tapi dia dapat markah paling tinggi dalam kelas. Jauh lebih tinggi daripada purata. Dia dah buktikan pada diri dia yang dia boleh. Perubahan dia ni bukan dalam buku je tau. Keyakinan diri yang baru ni membawa dia ke satu peranan baru. Dia dilantik jadi pengawas sekolah. Ini bukti paling jelas yang Remy dah membesar jadi seorang yang lebih yakin dan bertanggungjawab. Dan inilah dia, mesej penting yang cikgu dia selalu ulang yang jadi pegangan dia. Kalau Bahar boleh berjaya, kamu pun boleh. Ini sebenarnya peringatan untuk kita semua, yang potensi untuk berjaya tu ada dalam diri setiap orang. Asalkan kita jumpa tempat yang betul dan kita tak pernah putus asa. Kisah Remy ni buktikan satu benda yang sangat penting. Suasana yang menyokong, guru yang peduli dan percaya pada diri sendiri boleh ubah segala-galanya. Jadi, sebelum kita berakhir, saya tinggalkan anda dengan satu soalan. Siapakah guru, tempat atau mungkin sebaris ayat nasihat yang pernah mengubah hidup anda? Cuba fikirkan.